What's up gang, welcome back to our YouTube channel Apps Review. Okay, hari ni saya akan review satu aplikasi AI yang percuma. Mesti korang rasa semua apps AI kena berbayar kan? Mungkin kali ni tidak. Aplikasi ni percuma, iaitu AI Mirror. Okay, apa itu AI Mirror? AI Mirror ni ialah satu aplikasi yang kita akan generate gambar kita tak sampai 5 minit pun, dalam beberapa about 1 minit ke 2 minit je. And then AI Mirror ni ialah contohnya kita generate gambar daripada gambar, contoh kita tengah berdiri, lepas tu kita nak generate gambar ke main bola. Okay, kita kena pakai app ni. Mari saya tunjukkan tutorial memakai aplikasi AI Mirror. Untuk step yang pertama, kepada pengguna iPhone, korang pergi ke App Store. Manakala untuk pengguna Android, korang pergi ke Google Play Store and then korang search je AI Mirror. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Macam sesiapa yang belum download, korang boleh download dulu. Macam saya sudah download. And then kita open saja aplikasi ni. Korang pilih saja filter mana yang korang nak. Contohnya saya mengambil doodle draw. Kita tekan start. Kita pilih gambar. Saya mengambil gambar ini dan kita start draw. Okay, so ini hasil dia lepas kita generate gambar and then kita tekan save. Okay, untuk yang kedua pula kita tekan kepada effect untuk kita generate gambar yang lain. Contohnya kita ambil yang ni kerana free, completely free with unlimited access. Kita ambil figure studio dan kita start. Kita pilih saja gambar, kita mengambil gambar ini dan kita start draw dan kita tekan save. Okey, dan itu sahaja tutorial dan apps review kali ini. Sekian, terima kasih.